Nak dengar kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cucu, hari ni Atuk nak cerita tentang Rasul kita yang mulia. Siapa nama Rasul kita, Atuk? Nama Nabi kita ialah Nabi Muhammad. Siapa ayah Nabi, Atuk? Ayah baginda ialah Abdullah. Oh, nama ibu Nabi pula. Ibu Nabi bernama Aminah binti Wahab, ibu yang sangat penyayang. Atuk Nabi siapa, Atuk? Atuk Nabi bernama Abdul Muttalib. Beliau sangat sayang Nabi Muhammad sejak kecil. Bila Nabi Muhammad dilahirkan? Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tempat lahir Nabi, Atuk? Nabi dilahirkan di Mekah. Saya nak ke Mekah juga. Rasulullah berbangsa Arab Quraisy. Wah, hebatnya kisah Nabi kita. Mari berselawat bersama. Allahumma salli ala Muhammad Sambung. wa ala ali Muhammad. Ya cucu, kita sayang Nabi, ikut akhlak Nabi dan berselawat selalu. Allah. Nabi dipelihara oleh datuknya. Tentu datuknya sangat sayang baginda. Ya betul. Nabi Muhammad seorang anak yatim, Sedihnya. tapi beliau dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Baiklah cucu, masa dah lewat, nanti kita sambung lagi. Baiklah, Atuk. Jumpa lagi.